Dah bersedia nak skor A+? Jom saya tunjukkan macam mana nak belajar guna platform Genius.my. Bila anda dah masuk ke platform Genius, tekan butang Lihat kursus. Pilih kategori anda, sama ada tahun 1 hingga 6, tingkatan 1 hingga 3 atau tingkatan 4 hingga 5. Contohnya kita pilih tingkatan 1 hingga 3, kemudian pilih tingkatan dan subjek seperti matematik. Kat sini anda boleh pilih cikgu kegemaran anda. Bila dah masuk topik pelajaran, anda boleh terus tonton video pembelajaran, boleh kawal skrin, paparan penuh dan ulang tonton pada bila-bila masa. Dah selesai tonton video, jangan lupa uji kefahaman anda dengan kuis topik. Jawab soalan-soalan objektif yang disediakan. Lepas submit, anda terus boleh semak keputusan, jawapan betul. Bukan itu sahaja, anda pun boleh akses soalan percubaan SPM. Pilih kertas Selangor, SBP atau MRSM. Selain buat latihan, anda boleh cek jawapan dengan video penyelesaian soalan oleh cikgu. Senang je kan? Semua bahan pembelajaran ada dalam satu platform. Selamat belajar dan semoga berjaya bersama Genius.